Assalamualaikum semua, saya Alia. Saya adalah salah satu influencer di Malaysia. Sebelum-sebelum ni saya pun ada syuting, saya ada buat review. Saya mempunyai masalah di muka, iaitu di kening. Sewaktu saya buat review mengenai skincare, terdapat banyak sangat netizen dia bercakap mengenai saya punya kening. Jadi saya sangat-sangat malu. Saya rasa problem saya disebabkan kening. Main problem saya adalah kening. Jadi, saya ada buat research mengenai Profesor Datuk Dr. Jas G. Dia buat pelbagai penanaman iaitu daripada hair transplant, jambang, misai, dan bila saya tengok, result dia sangat-sangat improvement daripada hasil pertama dan sekian-sekian bila saya melihat kawan-kawan saya juga membuat di sini. Jadi, bila saya buat research mengenai location klinik ni, saya tengok senang juga untuk saya datang dekat sini. Korang nak tahu tak dekat mana? Dekat Sri Hartamas Mont Kiara. Sesiapa yang ada masalah-masalah yang seperti saya ini, korang boleh datang ke Glowjust untuk mendapatkan consultation dan treatment dengan Profesor Datuk Dr. Jas G. Jadi korang nak tengok perubahan dia, korang kena stay tune. Mari kita mulakan prosedur ini. Inilah desain untuk bulu kening seperti idaman facial ini. Dan langkah yang seterusnya ialah kami nak keluarkan glove dari sini. Itulah dipanggil house stick. Yang penting dah di sini, kawasan yang kami pilih sini, di sinilah di rambut yang ada halus dan rambut yang sama kaliber seperti rambut yang original bulu kening ini. Bila rambut bulu kening sudah naik, dia nampak asli, natural dan nampak cantik. Sekarang nak bagi bius. Kita baru habis extraction dan kawasan sini ialah dipanggil the nape of the neck, dan kita boleh tengok tempat inilah graf yang telah dikeluarkan, dan kawasan sini sekarang akan mulai sembuh dan dalam 2 hari semua ini tidak dapat dilihat, semua ini akan tutup dengan cantik dengan teknik Smart FUE ini. So, bila korang tengok saya punya muka macam ni, inilah muka selepas saya buat prosedur dengan Glowjust. Bila saya nak buat benda ni, saya fikir kenapa perlu saya buat. Jadi, apa yang saya buat ni untuk membuatkan saya lebih confident dan lebih yakin untuk berhadapan dengan semua orang. So, why I choose hair transplant ni? Because dia adalah permanently, instantly untuk merubahkan you punya eyebrow ni kekal. Saya rasa kalau saya buat macam contoh just lukis-lukis macam tu, bila saya mandi ke, saya tak make up ke, sama je macam biasa. So, saya nak buat perubahan. Kadang-kadang saya kalau keluar pun saya tak make up. Even dengan my husband juga, kalau dekat dalam rumah pun saya tak yakin dengan diri saya. Alhamdulillah, servis dia sangat-sangat baik daripada awal sampai akhir. Treatment dia dari segi prosedur dia memang sangat-sangat best, terutamanya dengan Profesor Datuk Dr. Jas, because ajar saya banyak benda and saya percaya dengan dia because of saya dah buat research dengan Profesor Datuk Dr. Jas. Dia dah berpengalaman selama 20 tahun. So, saya lebih yakin untuk buat treatment dengan Datuk. Ya, sekarang prosedur pun sudah tamat, dan sekiranya ada sesiapa yang sudah penat mengambil eyebrow pencil berlukis untuk mendapatkan bentuk eyebrow yang seperti idaman beliau, datanglah ke Glowjust. Glowjust is the best. Ya, hari ini ialah hari kelima. Kita boleh dapat melihat semua bekas yang mana kita tanam, mikroskop sudah keluar dengan cantik. Kedudukan graf masih lagi seperti apa yang rancang. Kita boleh nampak sini bekas sudah surut tapi ada lebam. Inilah akibat selepas suntikan, dan dalam 2-3 hari ini yang ini pun akan sembuh dengan cantik. Jadi keadaan sudah seperti biasa. Thank you Glowjust Specialist Clinic. You are the best.